ISA, iaitu tempoh tahanan kuasa menteri, persepsi ianya digunakan untuk kepentingan politik, penyalahgunaan kuasa yang sedia ada, tahanan tanpa bicara. Jadi agak begitu logik supaya dalam kita nak gubal dan melihat semula akta keselamatan ini, kita lihatnya secara menyeluruh dan holistik, dan penerimaan ramai terhadapnya pun baik. Dan saya harap bahawa 1 NKRA dan 4 KPI ini bagi KDN, saya tengok bukan sahaja berada di atas landasan yang baik, malah banyak pun telah pun kita selesaikan. Ya. Pihak pelbagai tadi kata Wan dia orang bersama bahawa hubungan IGP dengan Datuk macam pension scheme. Tak adalah. Dia orang selalu tuduh macam-macam. Tapi bagi saya tak ada masalah langsung. Saya hubungi IGP seperti biasa. Yang dia kata kita menjawab dalam media sebab ianya ditanya di dalam media. Tetapi kalau sekiranya nak tanya kami berdua, besok, lusa, hari polis, kita akan bersama. Tak ada masalah langsung. Kalau hubungan tidak rapat, tidak erat, tak mungkin kita dapat mengurangkan kadar jenayah yang seperti saya umumkan. Tak mungkin kita dapat menggerakkan NKRA kita seperti yang telah pun kita rancang. Ianya merupakan satu tugas yang cukup berat. Omnipresence untuk pihak polis jumlahnya 33,628 personel. Kalau kita nak lihat kepada Rela dan JPAM, jumlahnya mungkin lebih daripada 4,000. Auxiliary police yang kita nak melibatkan lebih daripada 5 syarikat JLC yang terlibat. Rakan Kop 325,753. Rukun tetangga yang juga memerlukan kerjasama daripada PDRM yang dikoordinasikan oleh KDN jumlahnya 4,557. Balai bergerak yang kita nak roll out 90. Motorbike yang kita baru gunakan dah pun di roll out 386. Ini semua menunjukkan bahawa sesungguhnya tidak ada masalah dalam kita nak melaksanakan amanah dan tanggungjawab. Kita semua merupakan mereka yang profesional. Keselamatan merupakan tanggungjawab dan amanah yang melebihi kepentingan mana-mana individu. Dan dalam hal ini biarlah daripada hasil tindakan kita, kerjaya kita untuk kita buktikan bahawa desas-desus, tuduhan-tuduhan itu sebenarnya tak benar. Kalau tidak, saya cakap apa pun orang tak akan percaya. Masih lagi mereka akan tuduh ini dan itu. Tetapi akhirnya bila benda ni merupakan bukan satu perkara yang benar, orang tak ingat lagi pun apa yang tuduhan mereka pada hari yang berkenaan.